Aiman, awak sebenarnya. Betul apa mak dengan abang cakap? Baik aku berubah. Kenapa tidak dalam kelas tu? Aiman, tidurlah. Dah pukul 12 malam ni. Esok kan sekolah. Pergilah tidur. Alah, sekejap lah mak. Satu game je lagi. Hari-hari cakap satu game. Tidurlah. Nanti susah nak bangun. Dapat. Ish, budak ni tak tidur lagi, siap dia. Aiman, tidurlah. Dah pukul 12 malam ni. Esok kan sekolah. Pergilah tidur. Alah, sekejap lah mak. Satu game je lagi. Hari-hari cakap satu game. Tidurlah. Nanti susah nak bangun pagi. Esok kan sekolah. Alah, esok tidur dalam kelas tak apa. Oi Aiman, bangun oi. Bangun dah lambat ni. Bangun. Aduh, ngantuk lah. Itulah main game sampai lewat malam. Dah bangun. 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 Adik, cepat sikit. Sarapan pun belum lagi tu. Alah, sarapan dekat sekolah boleh. Aiman, kenapa tidur dalam kelas ni? Tak juga tidur, cikgu. Tidur lewat lagi? Main game lagi ke? Apa nak jadi dengan awak ni? Pergi was muka sekarang. Sumpah cakap. Rasanya tak boleh. Aiman, awak sebenarnya ada bakat badminton. Sayang kalau tak guna dengan betul-betul. Betul tu cikgu. Aiman ni sangat berbakat. Masa perlawanan persahabatan di Dewan Terbuka hari tu, dia sangat hebat dan lincah. Tapi satu je, dia malas pergi latihan. Aiman, jom petang ni kita pergi berlatih badminton. Malah lah, dah lah panas sekarang ni. Korang pergilah. Aku nak tidur petang ni. Kau ni tidur pula petang-petang. Tak elok lah tidur petang. Kau berbakat kot. Kalau usaha mesti boleh menang. Ya Aiman, kau nampak tak tadi? Kau memang ada bakat. Ya ke? Mak nak cakap sesuatu ni Aiman. Cakap lah mak. Mak tengok kamu ni pandai badminton. Kenapa tak serius? Macam mana nak serius mak kalau dia main game sampai lewat malam? Memang lemau lah badan. Kesihatan kena jaga. Tidur kena cukup. Makan ikut masa. Baru cergas badan. Betul apa mak dengan abang cakap? Baik aku berubah. Aiman, baguslah Aiman. Ini yang cikgu nak tengok. Siapa merebut seri cinta? Wow, makin bersemangat nampak. Rupanya bila kita tidur cukup, makan makanan seimbang, tidur awal dan banyakkan aktiviti bersukan, kita akan menjadi lebih sihat dan cergas. Itulah pentingnya gaya hidup sihat. Lepas ni, elakkan membuang masa dengan bermain permainan video. Sebaliknya, meluangkan masa dengan mengulang kaji pelajaran, aktiviti sukan dan riadah bersama keluarga.